Kita tahu kan, pentas geopolitik Timur Tengah ni sentiasa bergolak. Tapi sekarang ni, ada satu permainan catur yang sangat bahaya sedang berlangsung. Dan dalam kupasan kali ini, kita akan selami macam mana satu langkah yang nampak gagah dari Washington sebenarnya adalah satu kesilapan besar yang menjerumuskan mereka terus ke dalam perangkap yang dah lama Iran siapkan. Petikan ni. Inilah kunci kepada semua benda ni. Cuba fikirkan sejenak, dekat Washington, gertakan dan ugutan tu dianggap macam lambang kuasa. Tapi di Tehran, diorang tengok benda tu dari sudut yang sangat berbeza. Bagi diorang, itu bukan kekuatan. Itu adalah satu kelemahan yang sangat jelas untuk dieksploitasi. Kenapa? Sebab Iran tak bermain ikut peraturan yang sama. Okey, jangan silap faham. Ini bukan macam pertarungan biasa tau. Ini bukan pertempuran berdepan-depan. Sebaliknya, ini adalah sebuah jerat. Satu perangkap yang direka dengan teliti di mana setiap gerakan lawan tu dah dijangka dan setiap tindak balas untuk gerakan tu pun dah siap sedia. Cuba kita tengok beza strategi dua-dua pihak ni. Memang macam langit dengan bumi. Dekat satu sudut kita ada pendekatan Trump yang bising, impulsif dan nakkan hasil segera. Dekat sudut lagi satu pula, strategi Iran yang senyap, sabar dan menggunakan tekanan ekonomi dan psikologi global sebagai senjata utama. Ini bukan lagi pertembungan tentera semata-mata. Ini pertembungan antara otot dan otak. Nah, kat sinilah ceritanya jadi lagi complicated. Di sebalik tabir, General Amerika sendiri sebenarnya dalam dilema besar. Memori ngeri Perang Vietnam tu masih menghantui diorang. Perang gerila yang makan banyak korban dan memalukan sebuah kuasa besar. Diorang takut, betul-betul takut nak ulang silap yang sama di Iran. Terutamanya bila kena berdepan dengan pasukan Basij. Sumber kami mendedahkan pasukan ini dianggap jauh lebih fanatik dan digeruni berbanding pejuang Vietcong dulu. Okey, sekarang jom kita beralih pula dari medan perang fizikal ke medan perang ekonomi. Sebab kat sinilah Iran pegang kad truth diorang, satu kad yang boleh melumpuhkan nadi ekonomi seluruh dunia kalau diorang nak. Inilah dia, Selat Hormuz. Nampak macam garisan je atas peta kan? Tapi jangan main-main. Laluan sempit ni, dia macam arteri utama untuk planet kita. Talian hayat yang salurkan tenaga kepada ekonomi global. Kalau laluan ini ditutup, satu dunia boleh rasa sesak nafas. Nak bagi anda faham betapa seriusnya benda ni, 30%. Bayangkan, hampir 1/3 daripada semua minyak dunia yang lalu lalang atas kapal kena lalu lorong sempit ni. Satu titik je. Cuba bayangkan betapa rapuhnya sistem global kita yang bergantung pada satu laluan ni. Dan jangan ingat benda ni jadi jauh kat sana tak ada kena-mengena dengan kita. Tengok Malaysia je lah sebagai contoh. 68% daripada perdagangan minyak negara kita bergantung pada selat ni. Apa maksudnya? Maksudnya apa-apa gangguan kecil kat sana bukan je akan buat harga minyak kita melambung, tapi boleh cetuskan krisis politik dalaman dan goyahkan kestabilan kerajaan. Inilah pintarnya strategi Iran. Sebenarnya kan, diorang tak perlu pun nak mula perang besar atau kalahkan tentera laut Amerika. Cukup dengan satu insiden kecil je, satu letupan periuk api ke, serangan bot laju ke dekat Selat Hormuz. Itu dah cukup untuk buat pasaran saham dunia panik, naikkan harga insurans perkapalan dan hantar gelombang kejutan ekonomi ke seluruh pelosok dunia. Mesti ada yang tertanya-tanyakan, kalau dah tahu laluan ni bahaya sangat, kenapa tak cari jalan lain je? Nah, di sinilah kita nampak perancangan jangka panjang Iran yang betul-betul hebat. Diorang bukan je kawal titik penting ni, tapi diorang dah pastikan tak ada jalan keluar yang mudah. Memanglah, ada orang cakap pasal nak buat terusan baru dan sebagainya. Tapi jujur semua tu angan-angan je. Projek gergasi macam tu ambil masa berpuluh-puluh tahun dengan belanja berbilion ringgit. Ia bukan penyelesaian untuk krisis yang jadi hari ni atau esok. Hakikatnya, untuk jangka masa pendek, dunia tak ada pilihan lain. Kita semua terperangkap. Dan masa dunia tengah pening kepala pasal ni, keadaan jadi lagi teruk. Pada masa yang sama, tiba-tiba satu lagi krisis meletus kat Eropah. Tindakan Rusia di Ukraine. Satu kebetulan ke? Mungkin tidak. Ia nampak macam satu gerakan yang terancang yang membuka satu lagi medan perang tenaga dan memberi tekanan serentak kepada bekalan global. Cuba kita tengok gambaran besar dia sekarang. Dunia kita ni macam kena kepit dari dua arah dengan krisis tenaga yang jadi serentak. Satu kat Timur Tengah, satu lagi kat Eropah. Gabungan ni macam satu cengkaman yang makin kuat dekat leher ekonomi global. Malah ada sumber yang bagi amaran, krisis kali ni berpotensi jadi jauh lebih teruk daripada kejutan minyak besar tahun 1970-an dulu. Bila keadaan dah makin tertekan macam ni, kat sinilah kita nampak mana satu bahagian yang paling lemah. Dan untuk Amerika Syarikat, kelemahan tu ialah sekutu-sekutu diorang.
Iran tahu benda ni dan diorang mula target kelemahan ni dengan sangat tepat. Negara-negara yang selama ni jadi kawan baik Amerika, NATO, EU, malah UK, semua dah mula undur sikit-sikit. Diorang mula fikir 2-3 kali. Kenapa? Sebab ancaman tu dah bukan jauh lagi. Iran dah buktikan yang peluru berpandu diorang boleh sampai ke Eropah. Jadi bagi diorang, ini bukan lagi perang mereka. Ini dah jadi risiko terus kepada negara diorang sendiri. Untuk negara-negara teluk pula yang ada pangkalan tentera US, Iran bagi satu amaran keras yang buat diorang tersepit. Mesej dia simple je, tapi menakutkan. Kalau tanah kamu diguna untuk serang kami, maka tanah kamulah yang akan jadi sasaran kami. Pilihan ni secara tak langsung dah melumpuhkan aset ketenteraan Amerika yang paling strategik kat rantau tu tanpa perlu lepaskan satu tembakan pun. Dan inilah kesan dia yang paling parah sekali. Satu keraguan mula tersebar di kalangan sekutu-sekutu Amerika. Bolehkah Amerika ni lindungi kami betul-betul? Payung keselamatan Washington yang selama ni nampak kukuh, sekarang dah mula nampak bocor. Bila rasa ragu-ragu ni dah muncul, setiap negara akan mula fikir pasal kepentingan diri sendiri dulu. Dan perikatan yang jadi tulang belakang kuasa Amerika selama ni mula retak dari dalam. Okey, kita dah sampai ke babak terakhir dalam permainan catur ni. Langkah penamat dari Iran. Dan percayalah langkah ni adalah yang paling menakutkan sekali. Sebab ia berasaskan satu falsafah yang ubah terus peraturan permainan. Rasanya, peribahasa Melayu ni memang kena sangat dengan apa yang Tehran rasa sekarang. Dah tak ada separuh jalan, tak ada kompromi lagi. Bagi diorang, sekatan ekonomi yang teruk tu dah rampas segalanya dari diorang. Jadi sekarang, diorang beroperasi dengan mentaliti yang paling bahaya. Nothing to lose. Dah tak ada apa-apa lagi yang nak dirisaukan. Jadi, mentaliti ni kita boleh nampak dalam 3 pendirian diorang yang memang tak boleh bincang lagi dah. 1, pintu diplomasi dah tutup rapat. Tak ada rundingan lagi. 2, ini tawaran kami, take it or leave it. Dan yang ketiga yang paling penting, kami sedia untuk musnah sepenuhnya. Sebab dalam kepala diorang, apa bezanya hancur dalam perang dengan mati perlahan-lahan di bawah sekatan. Jadi inilah dia, checkmate. Kemenangan Iran ni bukan dekat medan perang. Bukan pasal siapa lagi banyak kereta kebal atau jet pejuang. Kemenangan diorang ni strategik. Senjata utama diorang adalah kesabaran. Manakala kelemahan pihak lawan pula adalah ego dan sikap tergesa-gesa. Iran cuma perlu tunggu, biarkan lawannya masuk perangkap yang dia pasang sendiri. Dan nampaknya, Trump dah ikut sebiji macam skrip yang diorang tulis. Semua ni tinggalkan kita dengan satu soalan besar yang terus terang agak menakutkan. Dalam permainan catur global, macam mana kita nak kalahkan pemain yang tak kisah pun kalau king dia sendiri mati? Bila lawan kita tak takut untuk dipadamkan terus dari papan catur, apa sebenarnya maksud kemenangan? Inilah wajah baru konflik di abad ke-21 dan ia adalah satu realiti yang menakutkan untuk kita semua.